Assalamualaikum, saya sekarang berada di Mat'am Al-Danah ataupun Al-Danah Restaurant yang berada di Hotel Ghufran di Safwah Tower. Jadi sebahagian daripada jemaah Yaskin tahun ini menginap di Hotel Ghufran ini yang cukup istimewa, berprestij ya, dan dewan makannya penuh dengan juadah-juadah yang beraneka macam international. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Jom. Okey, hari ni main course dia ialah nasi Madani rice with whole lamb ataupun kambing ya, nasi kambing. Si ada kepala lagi tu. Ini makanan international kat sini dan hotel ni bertaraf 5 bintang dan juadahnya ada pelbagai. Saya nak tunjuk selain daripada main course kita ada pelbagai lauk kat sini. Antaranya kita ada tajin fish, ikan tajin, kepala ikan. Tadi kepala kambing, ini kepala ikan pula. Jom kita tengok dia punya, nak kata apa ni, dia punya salad dia. Pada yang suka sayur-sayuran, ni salad ada macam-macam jenis salad. Ada tuna, ada sushi. Tu dia. Jom kita tengok. Kita ada mixed grill juga, mixed grill. Pilihan minuman yang pelbagai. Kita ada teh ais pudina. Kita ada pineapple, nenas ya, jus nenas, jus apple dan juga jus orange. Macam-macam. Air panas. Kita ada coffee maker. Kepada penggemar-penggemar kopi boleh dapatkan macam-macam jenis kopi ada kat sini. Terbaik. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Dari mana? Daripada Malaysia, Terengganu. Nama apa? Nama saya Wah. Okey, Wah. Oh, bunyi Terengganu tu. Agak baru sikit. Makan apa hari ni? Oh, hari ni saya makan nasi arak. Nasi arak kambing. Masya-Allah. Macam mana masakan semua okey? Alhamdulillah. Dessert? Terbaik. Dessert pun bagi dia. Terbaik lah, Alhamdulillah. Macam-macam pilihan ada. Oh, tak tahu nak pilih ke apa? Tahu nak pilih. Semua ada. Alhamdulillah. Kita cuba sikit-sikit rasa. Cuba sikit-sikit. Selamat menjamu selera. Silakan. Terima kasih dia. Alamak, tak tahu nak pilih yang mana. Ada banyak sangat dessert, tengok. Tu dia. Rambang mata kita nak ambil yang mana satu. Terbaiklah. Sambung kat sini. Tu dia dessert dia beraneka macam. Kepada akak-akak, hajah-hajah yang suka coklat, suka dessert, suka manis-manisan, kat sinilah tempatnya. Assalamualaikum semua. Sorry bagi salam orang tengah makan. Oh, ni makan apa hari ni, Ji? Makan nasi arak rasanya. Nasi apa ke? Nasi arak kambing. Ya. Masya Allah. Ni si ada tulang rusuk ni. Itulah. Kau bagi kekuatan sikit. Oh, bagi tenaga beribadah Tak ni lemik. Macam mana makanan sini aja? Okey. Sudah. Semua sedap Sudah dari kali kedua dah sini. Oh, Masya Allah. Dessert boleh makan Boleh. Alhamdulillah. Berselera jemaah kita semua. Okey, sini ada aneka sayuran. Kemudian kita ada spinach stew. Bayam stew Dan yang special, lamb curry pekat pie, lamb curry. Tadi dah nasi mandi kambing. Ni ada lamb curry. Ni ikan tadi. Ikan tajin. Siap dengan kepala lagi. Siap dengan kepala lagi. Tambah lagi. Kita ada udang juga, masak butter sauce. Udang masak butter. Terbaik. Dan ayam goreng. Crunchy, nampak? Terbaik. Okey, ni jemaah kita lagi. Nama apa, Dek? Muhammad Adam. Muhammad Adam. Haji Muhammad Adam. Ni Haji nama apa, Haji? Mustafa. Haji Mustafa. Macam mana makanan hari ni dekat Ghufran? Alhamdulillah sedap. Hari ni makan apa? Hari ni makan nasi arak kambing. Lauk apa lagi? Lepas tu lauk daging bakar tu. Yang tu sedap. Masya Allah. Haji makan apa, Haji? Sama aja sebab dia yang pilih semuanya. Oh, dia yang pilihkan Ambil je dah. Alhamdulillah. Selera makan Sebaik. Semua selera makan.